Apa? Adakah saya salah dengar? Sudah 3 tahun memerintah, sekarang baru PH mahu membincangkan apa yang dikatakan agenda reformasi dalam tempoh 2 tahun. Ini nampaknya bagaikan berlakon. Wayang weh, selepas kekalahan PRN Sabah, Pakatan Harapan bagaikan baru tersedar dan terburu-buru bincang tentang reformasi. Bukankah reformasi dah dijerit-jerit berpuluh-puluh tahun dan ia sepatutnya dilaksanakan sejak hari pertama kamu memegang jawatan? Atau sebenarnya dari awal lagi kamu hanya memperbodoh dan menipu rakyat? Selama 3 tahun ni, dasar-dasar kerajaan semakin ekstrim dan sempit. Kehidupan rakyat semakin susah. Bisnes pun sukar dijalankan. Rakyat telah memberi kamu peluang dan takdir, namun kamu tidak menghargai, tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Pencapaian kamu amat memalukan. Yang kamu terror, yang kamu pandai ialah berdrama, main wayang, bermega-mega, melaung slogan semata-mata. Bila ada masalah, kamu salahkan MCA, salahkan kerajaan terdahulu. Yang pasti bukan kesalahan kamu. Sebenarnya, apa yang rakyat mahukan sangat simple. Tunaikan janji-janji kamu, biar rakyat hidup bahagia dan sejahtera. Bukannya hari ni bagi sedikit duit, sedikit wang, esok datang korek pula kocek rakyat. Pada akhirnya, apa yang kononnya manfaat pada rakyat hanyalah tipu helah kerajaan semata-mata.